maka setengah daripada najis yang dimaafkan daripada nyonya yang najis itu, yaitu najis yang tiada dapat akan najis itu oleh penglihatan mata orang yang akhar, orang pertengah, serta ditakdirkan bersoleh warna najis daripada warna tepat. Lagi tiada ia dan najis najasah wallah, lagi tiada hasil ia dengan fi'il, dengan perbuatan ia sendiri. Ini misal najis itu, maka setengah daripada najis yang dimaafkan daripada nyonya yang najis itu, yaitu setengah daripada najis yang dimaafkan tu, najis yang lekat pada kaki lalak. Lalak kaya cakap saya kata pak najis itu najis lalak. Dia sedia pangai aku tu. Berbeza lalak ijah. Hidung dia tu bau yang tu lalak ijah tu kelo-kelo bau. Tapi bapak dan nanti nak apa nanti itu apa dia mari dah lalak ijah. Mana hidung yo. Tewak hidung yo tu bau yang. Itu hewan nanti tu boleh. Tu hewan mata kangok. Insi. Apa yang kilo-kilo nampak. Tu hewan hidung lalak. Yang sak yang bau. Nareh lalak. Siapa panggil maleng wan. Apa yang maleng tak ada. Maleng ibu apa pasal tu belik sari. Maleng tak ada. Dia tidur. Di mana lalak boleh maleng. Tak ada apa dah. Setengah daripada najis yang dimaafkan daripadanya iaitu najis yang lekat pada kaki lalak. Atau barang sebagainya ialah ameh-meh dengan lalak. Supaya nanti hakiki tu. Nameh dengan lalak tu. Kita tahu ibu madu. Itu bagi jak tapi madu dah jak di najis dah. Dia dah jak di najis kata madu tu. Jadi cari air manis. Tapi kalau dia jual manis dah biar rasa tu pun nak madu gitu orang. Madu lo bodoh ni. Padahal you nak air manis kok bunga kayu dah nak dah. Bagi lo bodoh ni apa lah air manis tu? Yalah. Najis lekat pada kaki lalak atau barang sebagainya lalak terah maka dimaaf dah. Ada maaf pada tu. Sebab apa tak kerana? Sebab apa ada setengah daripada najis dimaafkan daripada nyatakan najis yang tiada dapat akan oleh penglihatan mata orang akhar. Najis yang lekat pada kaki lalak tu yang waktu rijal. Itulah yang jak pak najis tu. Yang lekat di kaki dia tu jak tanah ni tak apa. Yang lekat di kaki dia sikit. Sebab apa tu? Kalau selesai kan tak apa. Sebab apa tu? Najis yang tiada dapat akan oleh penglihatan mata orang akhar pertengah itu najis lekat di kaki lalak tu setengah daripada najis dimaafkan daripadanya. Sebab apa? Tengoklah dia. Kerana sukar memelihara daripadanya. Kerana sukar, kerana payah. Boleh nak memelihara daripadanya. Daripada najis yang tiada dapat akan oleh penglihatan mata orang akhar tu. Dan najis yang lekat pada kaki lalak. Atau barang sebagainya. Natih namih lalak tu. Dia kejap pak najis tu misalnya. Natih lalu tu. Kau lah natih ke apa. Tapi kau lihat lalak lah. Tak apalah. Jadi apa yang nak agar tu. Kerana lalaknya tu bagi kejap tu. Nak agar kau mana. Nanti isyak kau tu.